mendapatkan bola di bahagian tengah, seterusnya dia melakukan larian bersendirian. Dia bijak, cukup tenang. Kita lihat walaupun diasak dia tidak jatuh, dan satu ruang yang diberikan beliau, inilah masa untuk dia melepaskan rambatan, satu reflection. Dia bernasib baik kerana pemain Vietnam mereka berundur untuk melihat bagaimana pemain ini melakukan larian. Saya rasa ini adalah satu tindakan bijak. Memang mana-mana goalkeeper pun tidak mungkin untuk menyambut hantaran itu. Kita lihat bagaimana ada menjeling dan sentuhan yang baik. Kontrol ball first touch itu sebenarnya yang membuatkan Holgado bijak. Tidak perlu terburu-buru, hanya membuat satu tapping yang cermat untuk masukkan bola itu ke dalam jaring. Ketenangan yang ditampilkan oleh Hol menyelesaikan tugas di hadapan gawang untuk menewaskan penjaga gol. 2-0 untuk Malaysia. Tidak mungkin. Tạt bóng vào, đánh đầu quá nguy hiểm và tỷ số là 4-0 dành cho các cầu thủ Malaysia. Một lần nữa cầu thủ đang chơi trong màu áo của Buriram. Bóng đánh đầu quá khó. Pha triển khai bóng rất đơn giản. Đến cả vị trí của Bedan Quang Vinh cũng không theo được với lại cầu thủ